Ramai yang tanya saya, betul ke 200 juta ringgit duit kuap lesap? Kuap rugi hampir 200 juta ringgit dalam pelaburan startup Indonesia e-Fishery. Lagi rame banget kemarin, Perdana Menteri Malaysia Pak Anwar Ibrahim menyebutkan bahwa penipuan e-fishery itu terencana. Kumpulan wang persaraan menjadi tumpuan selepas pelaburannya dalam syarikat teknologi Aquaculture Indonesia, e-Fishery, dikaitkan dengan skandal kewangan yang menggemparkan. E-Fishery yang diasaskan oleh Gibran Huzaifah pernah mencapai status syarikat unicorn sebelum didakwa memanipulasi laporan kewangannya. Pada tahun 2026, Gibran Huzaifah dilaporkan dijatuhi hukuman penjara selama 9 tahun selepas disabitkan bersalah atas pertuduhan berkaitan penggelapan dan pengubahan wang haram. Belum saya menggunakan feeder atau memberi pakan lewat manual, size-nya tidak merata, bobotnya pun terlalu timpang. Setelah saya menggunakan feeder, rata-rata bobot ikan meningkat menjadi 300 gram. Dan waktu panen lebih panjang. Kalau manual, kita panen di umur 5-6 bulan. Setelah saya menggunakan feeder, saya bisa panen di usia 4 sampai dengan 4,5 bulan. Kuap rugi hampir 200 juta ringgit dalam pelaburan startup Indonesia e-Fishery. Macam mana diorang ni boleh terpedaya dalam pelaburan startup ni? Jom kita sembang dalam video ni guys. Guys, pada tahun 2023, e-Fishery pada masa tu dianggap antara startup paling berjaya dekat Asia Tenggara. Syarikat daripada Indonesia ni berjaya tarik pelabur-pelabur besar dunia. Contohnya macam Temasek, Softbank, North Star dan beberapa lagi dana antarabangsa yang lain. Ini semua dana antarabangsa yang besar guys. Kan tetapi untuk dana-dana besar ni, dia orang biasanya akan buat proses due diligence lah sebelum invest. Ini termasuklah semak penyata kewangan yang telah pun diaudit. Soalnya, kalau dah diaudit, macam mana penipuan tu tak dapat dikesan? Well, pada saya lah, jawapannya adalah audit ni bukanlah satu jaminan yang penipuan tu mesti akan dapat dikesan. Sebab itulah dana-dana besar pun diorang pun kena tipu juga sebab diorang bergantung kepada penyata yang telah diaudit. Objektif audit adalah untuk bagi reasonable assurance ataupun jaminan munasabah. Tapi kalau dah macam tu, macam mana nak kesan? Jawapannya adalah dengan siasatan forensik. Dalam kes e-Fishery ni, ada whistleblower yang dah pecah lubang lah. Dan lepas tu baru dah siasatan forensik dibuat dan pada masa tu, semua tong ni pecah lah. Dapatan siasatan forensik awal oleh FTI Consulting, syarikat itu melaporkan untung sebelum cukai sekitar 16 juta US dollar. Akan tetapi siasatan forensik cakap syarikat tu sebenarnya rugi 35.4 juta US dollar bagi tempoh yang sama. Akan tetapi kerajaan sekarang maklumkan yang kuap tengah ambil tindakan undang-undang untuk cuba dapatkan semula dana yang hilang. Ini selain daripada semak proses ketulusan dan pemantauan pelaburan supaya kesilapan sama ni taklah berulang. Jadi pengajarannya dekat sini, dana persaraan contohnya macam kuat bukan setakat perlu buat due diligence sebelum labur, tapi juga kena ada sistem pemantauan yang lebih ketat lepas pelaburan itu dibuat. Tapi kan guys, kesan ni bukan setakat dirasa oleh kuap je, tapi juga seluruh ekosistem startup Indonesia. Bila salah satu startup paling terkenal dekat negara tu terpalit dengan skandal, keyakinan antarabangsa pun terjejas. Lagi adem-ademnya hubungan Indonesia-Malaysia udah terusik lagi. Siapa sangka startup teknologi yang sempat dilulukan sebagai salah satu unicorn kebanggaan Indonesia kini justru terseret dalam dugaan skandal yang merugikan investor. Nggak tanggung-tanggung, salah satu pihak yang disebut menjadi korban adalah Dana Pensiun Pegawai Negeri Malaysia, Retirement Fund Inc. atau KUAP. Lembaga yang mengelola dana pensiun aparatur sipil Malaysia itu diduga mengalami kerugian akibat investasi pada e-Fishery, startup teknologi aquaculture asal Indonesia yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu perusahaan rintisan paling menjanjikan di Asia Tenggara. Lantas bagaimana duduk perkara kasus yang menyeret e-Fishery hingga melibatkan dana pensiun pegawai negeri negara tetangga ini? E-Fishery kini menjadi sorotan setelah terseret dugaan penipuan yang diduga merugikan sejumlah investor. Salah satu pihak yang disebut menjadi korban adalah Retirement Fund Inc. atau KUAP, dana pensiun pegawai negeri Malaysia. KUAP tercatat menanamkan investasi sebesar 47,7 juta dolar AS atau sekitar 194,35 juta ringgit Malaysia dalam putaran pendanaan seri D e-Fishery pada 2023.
Namun investasi tersebut kini berada di bawah bayang-bayang dugaan manipulasi laporan keuangan perusahaan. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim bahkan menyebut kasus ini sebagai dugaan penipuan yang telah dirancang sejak awal atau premeditated fraud. Manajemen e-Fishery diduga memanipulasi laporan keuangan sehingga memberikan gambaran yang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan dan berpotensi menyesatkan para investornya termasuk KUAP. Dana dan pelaburan KUAP tidak datang daripada gaji penjawat awam secara individu. Baliknya, ia dibiayai oleh kerajaan persekutuan dan juga caruman daripada agensi kerajaan dan juga badan berkanun. E-Fishery ni adalah kerugian pelaburan KUAP di syarikat di Indonesia. E-Fishery ni adalah sebuah startup teknologi aquaculture yang start dekat Indonesia pada tahun 2013. Dia gunakan teknologi IoT iaitu Internet of Things dan juga AI untuk penternakan ikan dan juga udang. Cara teknologi sensor dia berfungsi adalah bila ikan tu lapar menerusi pergerakan dalam air, terus mesin ni mengeluarkan makanan dalam kuantiti yang tepat dengan masa yang tepat. Kat sini dia boleh avoid pembaziran dedak, dijaga kualiti air. The most important thing dapat menjimatkan kos operasi. Fishery menjadi syarikat startup yang pertama dekat Asia Tenggara yang mencapai status unicorn dengan nilai syarikat bernilai 1 bilion USD. Semuanya sebab impak sosialnya besar, dia bantu penternakan ikan dengan udang dekat Indonesia secara ratusan ribu. Dia berjaya meningkatkan hasil pendapatan dan juga memodernkan sektor perikanan. Unfortunately, rupanya mereka memalsukan diorang punya penyata kewangan daripada tahun 2018. Jumlah keuntungan syarikat diubah sesuai hingga 4.8 kali ganda untuk tarik pelabur. Kononnya keuntungan berjuta-juta tapi sebaliknya diorang ni mengalami kerugian bersih yang berjuta-juta. An extent yang diorang ni reka data operasi dan juga aset fizikal. Kononnya diorang ni ada ratusan ribu feeder makanan tadi dekat luar, tapi sebenarnya jumlah tu sikit je. Dan ini tak termasuk lagi diorang reka syarikat palsu ataupun shell company untuk wujudkan satu transaksi yang palsu. Ini jadi isu yang gempak yang besar gila sebab diorang ni telah pun diaudit dan disahkan oleh syarikat audit yang terkenal iaitu PricewaterhouseCoopers PwC and also Grant Thornton. Sesungguhnya hanya terbongkar lepas ada whistleblower pada tahun 2024. Lain daripada KUAP yang ditipu 164 juta, kita juga ada Temasek Holding, syarikat milik kerajaan Singapura. Kita ada SoftBank Vision Fund daripada Jepun, Koya Capital daripada India, and 42X Fund daripada UAE. Walaupun telah diaudit, tetapi ia juga berjaya di scam starting daripada penyata kewangan yang ditipu oleh syarikat Indonesia itu sendiri. Ini adalah kes bawah KUAP, ini bukanlah kes masuk poket sendiri. Ramai yang tanya saya, betul ke 200 juta ringgit duit KUAP lesap? Pertama sekali, angka 200 juta ringgit itu tidak betul. Dan berdasarkan penjelasan rasmi KUAP, jumlah sebenar yang dilaburkan ialah 163 juta ringgit. Jadi apa cerita sebenarnya? KUAP melabur 163 juta ringgit dalam e-Fishery. Ini sebuah syarikat teknologi aquaculture dari Indonesia. Dan ketika itu, e-Fishery bernilai sekitar 1.4 bilion US dollar. KUAP tak masuk melabur seorang diri. KUAP cuma pegang 2.51% saham. Ini pelabur yang minoriti. Majoriti dipegang oleh pelabur lain. Temasek, dana pelaburan kerajaan Singapura yang mengurus lebih 500 bilion Singapore dollars pun melabur. Begitu juga SoftBank, gergasi pelaburan teknologi Jepun. North Star yang dah lama melabur di Indonesia dan 42X Fund dari Abu Dhabi. Maksudnya, ada pelabur yang jauh lebih besar daripada KUAP dan ada yang memang berpengalaman dalam pasaran Indonesia. Tetapi hasil siasatan kemudiannya mendapati pengurusan e-Fishery telah memalsukan penyata kewangannya selama bertahun-tahun. Maksudnya, KUAP dan juga pelabur-pelabur lain membuat keputusan berdasarkan maklumat kewangan yang telah dimanipulasi. Pengasas e-Fishery kemudian didakwa dan dijatuhi hukuman penjara 9 tahun. Ini kerana pecah amanah dan juga pengubahan wang haram. Ada yang tanya, KUAP ni tak buat due diligence ke? Cadangan pelaburan ini dinilai oleh pasukan pelaburan KUAP sebelum diluluskan oleh panel pelaburannya. Jadi memang adalah due diligence. Tapi penipuan ni sangat terancang sehingga pelabur besar yang saya sebut tadi, Temasek, SoftBank dan sebagainya pun turut tertipu. Apa tindakan KUAP sekarang? KUAP dah jelaskan. Semakan dalaman menyeluruh sudah pun dibuat dan tindakan susulan sudah pun diambil. KUAP juga sedang menggunakan semua saluran yang ada untuk mendapatkan semula sebanyak mungkin wang tersebut. Dan KUAP juga
dia dah umum. Langkah pengukuhan pelaburan pasaran swasta, kepelbagaian portfolio yang lebih luas dan pelaburan bersama pengurus dana berpengalaman dan juga pemantauan pasca pelaburan yang dipertingkatkan. Berapa banyak dana yang dapat dikembalikan masih belum diketahui. Jadi tak tepat kalau nak kata keseluruhan pelaburan itu sudah hangus. Apa kesannya kepada pencen pejabat awam? Kerajaan yang menyediakan wang untuk membayar pencen. KUAP menguruskan bayaran itu bagi pihak kerajaan dan sebahagian dana KUAP juga digunakan untuk membantu kerajaan menanggung kos pencen. Jadi, KUAP bukan macam KWSP. Pejabat awam tak ada akaun simpanan individu dalam KUAP yang akan berkurang apabila satu pelaburan rugi. Jadi, apa pun yang berlaku kepada e-fishery, kerajaan tetap perlu membayar pencen penjawat awam seperti biasa. Soalan sebenarnya, adakah kes e-fishery ini cukup besar untuk menjejaskan kewangan KUAP dan kemampuannya untuk membantu kerajaan menanggung kos pencen? Pada 2024, tahun terakhir yang diaudit, KUAP menjana sekitar 18 bilion ringgit pendapatan pelaburan. Keseluruhan pelaburan e-fishery itu kurang 1% daripada pendapatan pelaburan KUAP pada tahun tersebut. Jadi, berdasarkan angka 2025 pula, keseluruhan dana KUAP bernilai 195 bilion ringgit. Pelaburan e-fishery itu kurang 0.1% daripada keseluruhan dana. Maksudnya, kes e-fishery ini tidak memberi kesan besar kepada kewangan KUAP atau kemampuannya untuk terus membantu kerajaan menanggung kos pencen. Dan tanggungjawab kerajaan untuk membayar pencen tetap tidak berubah. Tapi jangan salah faham, 163 juta ringgit tetap buang awam. Kecil berbanding keseluruhan dana bukan bermakna ia boleh dilupakan. Setiap sen yang boleh didapatkan semula mesti dikejar. Hasil semakan dah pun dibentang kepada lembaga KUAP dan tindakan susulan mesti diambil mengikut rangka accountability. Dan jika ada kecuaian, pihak yang bertanggungjawab mesti diambil tindakan. Kita tidak akan sembunyikan kegagalan, tetapi jangan cuba menipu rakyat. Kononnya, KUAP dah hampir bankrupt dan pencen pejabat awam tak dapat dibayar. Itu bukan fakta, itu auta. Susulan skandal tersebut, timbul persoalan mengenai nasib pelaburan kumpulan wang persaraan yang dianggarkan bernilai sekitar 200 juta ringgit. Namun begitu, sehingga kini tiada bukti rasmi yang menunjukkan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, terlibat secara langsung dalam penipuan tersebut. Kumpulan wang persaraan mempunyai lembaga pengarah dan panel pelaburan yang bertanggungjawab membuat keputusan pelaburan secara bebas, manakala kerajaan menegaskan bahawa sebarang unsur salah laku akan disiasat dan tindakan sewajarnya akan diambil mengikut peruntukan undang-undang. Ramai banget kemarin Perdana Menteri Malaysia Pak Anwar Ibrahim menyebutkan bahwa penipuan e-fishery itu terencana bahkan sampai merugikan dana pensiun PNS Malaysia sampai 700 miliar. Jadi sejarahnya e-fishery itu dibangun tahun 2013 di Bandung sebagai perusahaan startup agriculture. Jadi mereka menciptakan software yang beneficial banget untuk para petambak, lalu juga menciptakan marketplace hasil panen, lalu ada pembiayaan juga untuk para petambak. Saking menariknya perusahaan ini sampai startup tersebut tuh pernah divaluasi kan $1 miliar lebih loh, udah masuk unicorn. Udah setara sama startup besar kayak Gojek, Tokped, dan lain-lain. Nah kasusnya pas audit internal pada tahun 2024, ada dugaan bahwa perusahaan tuh punya 2 laporan keuangan ternyata. Yang satu untuk laporan internal, yang kedua untuk laporan eksternal. Yang laporan pertama ini khusus untuk internal manajemen dan mereka tahu bahwa labanya itu perusahaan merugi bahkan, terus pertumbuhannya juga nggak sebagus itu. Tapi laporan kedua nih yang dikasih ke investor, ke bank, ke pihak eksternal, ini tuh yang udah diubah-ubah. Pendapatannya gede banget, perusahaan terus untung dan growth perusahaan gila-gilaan. Dugaan manipulasi yang ditemukan tuh banyak banget, mulai dari perusahaan melaporkan bahwa mereka tuh untung 261 miliar adalah laba segitu, padahal ternyata aslinya merugi 578 miliar. Aduh kacau banget. Lalu pendapatan diduga dibesar-besarkan sampai 4,8 kali lipat. Perusahaan juga mengklaim memiliki 400 ribu lebih alat pemberi pakan, padahal pas diaudit cuma ditemukan 24 ribu. Lalu investor yang udah masuk di e-fishery itu juga besar-besar banget loh, mulai dari Temasek, Softbank, Northstar bahkan. Jadi investor global kelas dunia aja yang udah kelas berat ibaratnya kena tipu juga sama mereka. Dan gongnya ini Malaysia ikut terseret karena ternyata dana pensiun Malaysia, yaitu KWAP atau KUAP, juga berinvestasi di e-fishery, bahkan mencapai nominalnya 700 miliaran. Sampai akhirnya sekarang lembaga anti korupsi di Malaysia menyelidiki proses investasinya. Datuk Seri Anwar turut menegaskan kerajaan tidak pernah campur tangan dalam sebarang urusan serta keputusan berkaitan pelaburan termasuk yang dibuat KWAP. Sebaliknya, ia ditentukan panel pelaburan profesional dilantik. Setiap keputusan pelaburan dibuat agensi terbabit juga diteliti melalui kajian kebolehilaksanaan dan penilaian risiko yang rapi oleh panel pelaburan. Itu dilabur dalam syarikat teknologi aquakultur Indonesia e-fishery.
Tetapi ternyata sekarang ada penipuan terancang. Soalannya mengapa tidak diteliti? Jawabnya tentunya dari panel pelaburan diteliti. Kerana dana yang dikenakan yang dilabur itu masih walaupun besar tapi kecil ketimbang yang dilakukan oleh syarikat-syarikat antarabangsa terkenal yang lebih besar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan menyokong sepenuhnya tindakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) yang telah pun memulakan siasatan terhadap kes penipuan terancang itu. Tentunya siasatan harus dilakukan. Sebab itu saya menyokong langkah SPRM untuk meneliti sekiranya ada keterlanjuran atau percanggahan dari segi hukum ataupun unsur rasuah. SPRM harus diberikan kerjasama sepenuhnya. Saya dah menemui pengurusan WAP untuk menyatakan harus beri kerjasama sepenuhnya. Walaupun melihat pada laporan awal, saya tidak percaya ada unsur-unsur begitu, tapi ikut prosesnya harus telus dan harus bertanggungjawab. Terima kasih. Kini persoalannya, siapakah yang sebenarnya perlu dipertanggungjawabkan dan apakah pengajaran terbesar daripada skandal e-fishery ini? Kami ingin mendengar pandangan anda. Tulis komen di bawah dan sertai perbincangan. Jangan lupa like, subscribe dan aktifkan loceng notifikasi.